Tauhid merupakan asas utama ajaran Islam yang membentuk kepercayaan, pemikiran dan cara hidup manusia. Risalah Tauhid karya Muhammad Abduh menjadi rujukan penting kerana menghuraikan konsep tauhid secara mudah, rasional dan relevan dengan cabaran moden dengan menggabungkan akal dan wahyu. Kajian terhadap karya ini penting kerana ia bukan sahaja membincangkan teori tauhid tetapi juga menawarkan panduan praktikal dalam menghayati ajaran Islam serta menilai kerelevanan pemikiran Muhammad Abduh dalam konteks pemikiran Islam kontemporari. Kitab ini menegaskan bahawa tauhid merupakan teras utama ajaran agama dan asas kepada pembinaan kehidupan manusia. Jadi dalam kitab ini berkata tentang akal dan wahyu. Akal diwajibkan untuk memerhati keteraturan hukum alam sebagai bukti kebesaran Allah, sebagaimana kita tahu bahawa setiap pada keteraturan itu memerlukan pencipta atau memerlukan pentadbir. Jadi manakala wahyu membimbing akal, iaitu supaya akal tidak terpesong. Agama dan kemajuan Islam adalah fitrah. Dia kata agama ini adalah fitrah, Islam adalah fitrah yang menyokong kemajuan sains dan tamadun. Tauhid melahirkan masyarakat yang rasional, lebih peka kepada keadilan Tuhan. Setiap ketentuan Allah mempunyai hikmah, namun manusia tetap digunakan ikhtiar, iaitu kasbun, ikhtiar pilihan ataupun usaha kasbun sebagai tanggungjawab. Kitab ini mengenakan hujah akal dan pemerhatian alam untuk membuktikan kewujudan serta kebijaksanaan pencipta sendiri. Jadi, nombor satu, memperkukuh tauhid. Jadi, dalam kitab ini, fokus utama adalah menetapkan pegangan tauhid dalam amalan seharian. Yang kedua, bahasa mudah. Mengkaji kitab yang kandungannya ringkas dan senang difahami oleh pembaca. Dan nombor tiga, analisis akidah. Iaitu dalam isu perbincangan ini, meneliti isu akidah serta mengenal pasti persamaan pandangan dan kritikan terhadap risalah tauhid karya Muhammad Abduh. Muhammad Abduh ialah tokoh pembaharuan Islam moden yang dilahirkan pada tahun 1265 Hijrah di Mesir. Beliau mendapat pendidikan agama sejak kecil ketika di rumah, kemudian melanjutkan pelajaran ke Masjid Ahmadi di Tanta. Kemudian melanjutkan pengajian di Universiti Al-Azhar, di mana pemikirannya banyak dipengaruhi oleh Syed Jamaluddin Al-Afghani. Beliau menetapkan sikap taklid buta dan jumud serta menggalakkan penggunaan akal selaras dengan wahyu. Pelibatan dalam revolusi Urabi Pasha pada tahun 1882 menyebabkan beliau dipenjarakan dan dibuang negeri. Setelah kembali ke Mesir, beliau terlibat dalam pembaharuan pendidikan dan institusi Islam. Dan kemuncak kejayaannya ialah pelantikan sebagai mufti Mesir pada tahun 1899 hinggalah wafat pada tahun 1905. Yang pertama ialah membimbing umat Islam memahami tauhid secara jelas, tepat dan rasional serta membetulkan kekeliruan akidah. Yang kedua ialah menghubungkan iman dan akal dengan menegaskan peranan akal dalam memahami wahyu serta menolak sikap jumud dan taklid buta. Yang ketiga pula ialah menjadikan tauhid sebagai panduan praktikal dalam kehidupan untuk membentuk akhlak, pemikiran dan tindakan yang bertanggungjawab. Dan yang terakhir ialah membawa pembaharuan pemikiran Islam melalui pemurnian akidah, penggunaan akal secara terkawal dan penghayatan tauhid dalam kehidupan sosial. Perbahasan mengenai al-ilahiyat atau ketuhanan merupakan teras utama dalam disiplin ilmu kalam dan tauhid Islam. Sejak awal perkembangan pemikiran Islam, para ulama telah mengemukakan pelbagai pendekatan bagi membuktikan kewujudan Allah, menghuraikan sifat-sifatnya serta menjelaskan konsep qada dan qadar sebagai asas kefahaman akidah umat Islam. Antara perbahasannya ialah yang pertama, mengenai isu-isu ketuhanan. Muhammad Abduh tidak menolak peranan akal, malah menggunakannya secara seimbang dengan wahyu. Yang kedua, isu qada dan qadar. Muhammad Abduh mengambil pendekatan pertengahan dengan menolak fahaman Jabariyah yang menafikan kebebasan manusia serta Qadariyah yang menafikan kehendak mutlak Allah. Menurut beliau, manusia mempunyai kebebasan untuk memilih dan bertanggungjawab terhadap perbuatannya. Namun, kebebasan tersebut tetap berada di bawah ketetapan dan kehendak Allah. Yang ketiga, menolak amalan taklid buta. Beliau mengajak umat Islam untuk menggunakan akal bagi memahami ajaran Islam. Beliau juga menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai sumber utama. Pendekatan ini mencerminkan kecenderungan Muhammad Abduh terhadap pemikiran pembaharuan dan modernisasi. Dari aspek pendidikan pula, Muhammad Abduh menekankan kepentingan menghapuskan dikotomi antara ilmu agama dan ilmu umum. Beliau berpendapat bahawa pemisahan ini merupakan faktor utama kemunduran Islam. Yang pertama,
Risalah Tauhid karya Muhammad Abduh dan Jauhara Tauhid karya Imam Al-Laqani mempunyai persamaan dalam menghuraikan hukum wajib, harus dan mustahil serta menegaskan prinsip tanzih, iaitu penyucian Allah daripada penyerupaan dengan makhluk. Yang kedua, Muhammad Abduh menolak taklid buta, sebagaimana dikritik dalam tafsir Al-Manah melalui surah Al-Baqarah ayat yang ke-170, kerana ia merendahkan akal dan membuka jalan kepada kesesatan. Yang ketiga, prinsip utama dalam risalah At-Tauhid ialah akal sebagai syarat iman, di mana tauhid yang sebenar tidak akan tercapai selagi manusia terikat dengan taklid dan khurafat. Dalam tafsir Al-Manah mengemukakan dalil Al-Quran menolak taklid, manakala risalah At-Tauhid menghuraikan falsafah akidah yang menuntut penggunaan akal berlandaskan wahyu. Yang terakhir, kedua-dua karya bertujuan membentuk umat Islam yang berfikir secara kritis, berpegang kepada wahyu dan bebas daripada bid'ah serta kepercayaan yang bercanggah dengan syarak. Yang pertama, Mu'tazilah ni dia menafikan kewujudan sifat Tuhan selain sifat-sifat salbiyah. Okay. Dengan alasan dia sebab dia nak jaga keesaan Allah Subhanahu Wa Taala untuk dan mengelakkan berlakunya konsep ta'addud al-qudama. Jadi mereka berpandanganlah, mereka punya pandangan tu bahawa Allah ni mengetahui dan berkehendak dan berkuasa dengan zat-zatnya sendiri. Okay, bukannya melalui sifat yang berdiri secara berasingan daripada zat. Okay. Lepas tu yang kedua, Al-Asy'ariyah. Okay, Al-Asy'ariyah ni dia menetapkan kewujudan sifat-sifat seperti ilmu, iradat dan qudrat bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi namun dia ini menegaskan bahawa sifat tersebut bukanlah zat Allah dan bukan pula sesuatu yang terpisah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, mereka melakukan pendekatan ni ada tujuan, iaitu supaya mengekalkan keseimbangan antara pengiktirafan terhadap sifat ketuhanan dan penafian sebarang penyerupaan dengan makhluk. Kemudian yang ketiga, salaf, iaitu menetapkan adanya sifat bagi Allah Subhanahu Wa Taala berdasarkan zahir nas tanpa melakukan takwil ataupun tafsiran, di samping menegaskan bahawa sifat tersebut tidak menyerupai dalam konteks ini pandangan Muhammad Abduh sering dilihat tidak selari sepenuhnya dengan ketiga-tiga aliran tersebut kerana kecenderungannya kepada pendekatan rasional. Daripada ulama kontemporari ni mengatakan kepada Muhammad Abduh ni cuba untuk merasionalkan sifat kudrat dan iradah Allah Subhanahu Wa Taala agar selari dengan logik sains moden dan hukum sebab akibat. Kelebihan yang pertama ialah kewibawaan penulis. Latar belakang Abduh dari Al-Azhar dan hubungan beliau dengan intelektual moden memberikan impak besar pada penyebaran idea ini. Yang kedua, pemurnian tauhid. Beliau berusaha menghapuskan unsur bid'ah dan khurafat yang mencemarkan kesucian Islam. Dan yang ketiga, seimbangan wahyu dan akal. Beliau mengajak umat kembali kepada Al-Quran dan hadis sambil menggunakan logik akal untuk mengelakkan sikap taklid, iaitu ikut membabi buta. Manakala kekurangan kitab ini ialah yang pertama, kurang penekanan tradisi. Abduh dikritik kerana terlalu meminggirkan otoriti ulama klasik dan khazanah ilmu turah. Yang kedua, isu qada dan qadar. Pendekatan beliau yang menekankan kebebasan manusia dibimbangi cenderung ke arah fahaman qadariyah, berbeza dengan konsep khas dalam ahli sunnah wal jamaah. Yang ketiga, kurang dimensi spiritual. Kitab ini lebih bersifat rasional dan etika, namun kurang dari sudut penghayatan batin atau tasawuf jika dibandingkan dengan karya seperti Ihya Ulum Al-Din. Secara keseluruhannya, Risalah Tauhid karya Muhammad Abduh merupakan karya penting dalam memperbaharui pemahaman akidah umat Islam dengan pendekatan rasional yang menjadikan konsep tauhid lebih jelas, mudah difahami dan relevan dengan cabaran moden
di samping menggalakkan penggunaan akal serta penolakan kepercayaan khurafat. Walaupun pendekatan ini membuka ruang kepada kritikan kerana berpotensi melebihkan akal berbanding wahyu, karya ini tetap memberi manfaat besar kerana mendorong umat Islam berfikir secara matang, bertanggungjawab dan terbuka tanpa meninggalkan asas keimanan asalkan dibaca secara kritis dan berhikmah.